Assalamualaikum, salam bahagia dan salam hormat. Selamat datang ke saingan Liga Super Wanita FAS 2025. Pertemuan minggu ke-6 membabitkan pasukan Selangor yang akan berhadapan dengan Shah Alam United. Dengan jersey serba ungu akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda, sambil pasukan Selangor seperti biasa serba merah akan menyerang daripada kiri ke kanan skrin anda. Dimulakan 35 minit yang pertama oleh pasukan Shah Alam United. Penguasaan awal hanya untuk seketika dalam kedudukan terakhir untuk kedua pasukan tersebut. Jadi Selangor tidak ada pilihan, perlu memenangi perlawanan ini kerana MBPJ bakal menjadi lawan mereka di minggu yang terakhir. Kesilapan dari Shah Alam United. Noratika Batrisya, rempatan dari Noratika. Cubaan pertama dari pasukan Selangor menerusi rempatan Nur Atikah Batrisya. Perhatikan, dia diberikan ruang oleh pemain-pemain Shah Alam United, tetapi dia sentiasa bijak untuk meletakkan diri di kedudukan seperti ini. Dan itulah kualiti yang dimiliki oleh Nurin Umairah. Belum sempat saya habiskan ayat, Nurin Umairah sudah pun meletakkan Selangor di hadapan. Kita memperkatakan bagaimana dia tidak mempunyai ketinggian untuk menewaskan pemain-pemain lain, namun dia sentiasa bijak untuk meletakkan diri di kedudukan tepat. Dan ketika ini Nurin Umairah menyambut hantaran Marisa Alia, meletakkan Selangor berada 1-0 di hadapan. Jadi keputusan yang berubah di Stadium Majlis Pembandaran Ampang Jaya menerusi jaringan Nurin Umairah untuk pasukan Selangor. Seawal minit yang ke-7 masih lagi dikawal oleh pasukan Selangor. Tampak begitu dominan di babak yang pertama ini. Nurin bijak. Sentuhan pertama yang dilakukan, tolakan Nurin mendapatkan Mekarania. Ada ruang untuk Mekarania dengan rempatan yang dilepaskan. Bukanlah satu rempatan deras, namun sekurang-kurangnya ia memaksa Nur Amirah di pintu gol untuk melakukan tindakan penyelamat. Sekali lagi Nurin yang terlibat dalam menghasilkan gerakan untuk pasukan Selangor. Kemudiannya Mekarania, tempatan yang sempat dilepaskan Natasha. Satu lagi tekanan yang dilakukan, cuba dikeluarkan lebih jauh, namun masih lagi untuk pemain pasukan Selangor. Kesemua pemain Shah Alam United berkampung di kawasan mereka. Lambungan tergas sini, Nurin tentukan yang berjaya dilakukan. Atika Batrisya untuk Nur Fatin. Pria Subramaniam di sebelah kiri. Rempatan terus, Nur Atika masuk. Satu rempatan yang cukup cantik dilepaskan oleh Nur Atika Batrisya. Dan hanya 5 minit diperlukan oleh pasukan Selangor untuk menggandakan kelebihan di babak yang kedua ini. Perhatikan bagaimana mereka menyusun gerakan-gerakan ini. Nur Fatin, Nurin Umairah, satu setting untuk diberikan kepada Nur Atika Batrisya. Dan dia menembak tepat dari bahagian tengah padang. Dari jarak yang agak jauh dia menewaskan Nur Amirah. Perhatikan teknik rempatan yang cukup baik, menghala ke sudut kanan dan Nur Amirah tertewas buat kali yang kedua. Jadi Selangor semakin selesa. Natasha untuk Marisa Alia di sebelah kanan buat pasukan Selangor. Lihat ruang untuk melakukan hantaran, diberikan kepada Nurin. Tugas sini semula untuk Nurin. Tolakan onside, kedudukan Nur Natasha, percubaan dan jaringan ketiga. Kesilapan dari penjaga gol Shah Alam United memberikan jaringan ketiga untuk pasukan Selangor. Pertahanan kanan mereka, Nur Natasha turut meletakkan nama selaku penjaring gol dengan jaringan yang agak mudah untuk pasukan Selangor. Turgasini yang sekali lagi terlibat, begitu juga dengan Nurin. Dan Nur Natasha hanya satu tonjolan sahaja yang digunakan
untuk menewaskan Nur Amirah di pintu gol. Dia jelas tidak mampu untuk melakukan tindakan penyelamat. Ada sedikit tampanan dari penjaga gol ini, namun ianya terus melewati garisan gol dan memberikan angka 3 untuk pasukan Selangor. Sepakan sudut untuk Selangor. Di sebelah kiri Marisa Alia. Sepakan sudut yang ke-8, lambungan ke dalam kotak penalti. Percubaan yang cuba dilakukan oleh Marisa Alia. Nuratika Patricia, satu lagi rempatan dari jarak jauh untuk cuba menewaskan Nur Amirah buat kali yang kedua dari jarak seperti itu. Kerana bagaimana ruang yang cukup besar dimiliki oleh Nuratika Patricia. Lambungan baik Hanani Adriana, onside kedudukan Mekarania. Jaringan keempat untuk pasukan Selangor. Dan Mekarania membuka akaun jaringan pribadinya untuk musim 2025 selepas diturunkan dalam 2 perlawanan di saingan Liga Super, dan beliau menghadiahkan satu jaringan yang cukup baik. Bermula dari hantaran dari bahagian tengah oleh Hanani Adriana, gagal dikeluarkan oleh pertahanan Shah Alam United, dan Mekarania dengan ketenangannya mempamerkan satu penyudah yang cukup baik untuk menewaskan Nur Amirah dari jarak dekat, dan kedudukan 1 lawan 1 itu tidak disia-siakan oleh Mekarania. Farzana untuk Ain Suraya, ada ruang untuk melakukan hantaran ke sebelah kiri. Umaira Maisarah langsung tidak dikawal, tetapi sayangnya dia ingin melakukan percubaan yang pertama dari pasukan Shah Alam United sepanjang perlawanan ini. Saya kira ada pilihan yang lebih baik di sebelah kiri. Umaira tidak dikawal, namun itu merupakan sesuatu yang positif walaupun tidak berjaya menghasilkan jaringan. Dan ketika ini peluang untuk Turgasini, mudah untuk ditewaskan. Jaringan demi jaringan terhasil di MPJ. Pesta jaringan yang diteruskan oleh pasukan Selangor. Mereka menambah jaringan demi jaringan di babak yang kedua ini. Kali ini giliran Turgasini. Bagaimana dia melakukan larian dari kawasan tengah dan tidak ada tekanan yang diberikan oleh pemain Shah Alam United. Perhatikan jarak yang digunakan oleh Turgasini untuk melakukan larian ini dari kawasan tengah masuk ke dalam kotak penalti dan menewaskan Nur Amirah, menambah luka untuk pasukan Shah Alam United. Dengan jaringan ke-5 ini, berbaki 5 minit untuk kedua-dua pasukan. Istilah penamat bakal dibunyikan bila-bila masa saja. Mungkin serangan terakhir, peluang terakhir untuk pasukan Selangor dibiarkan sahaja Wan Nadirah, dan itu sekaligus menjadi penutup cerita di antara perlawanan pasukan Selangor dan juga Shah Alam United dengan kemenangan cukup selesa dimiliki oleh skuad pimpinan Felicia Adel, menundukkan Shah Alam United dengan keputusan 5-0. Satu jaringan terhasil menerusi Nurin Umairah di babak yang kedua sebelum tambahan 4 jaringan yang dihasilkan menerusi Nuratika Patricia, Nur Natasha, Mekarania dan juga Turgasini, sekaligus 5-0 untuk menundukkan Shah Alam United dan melayakkan pasukan Selangor ke peringkat suku akhir bersama dengan pasukan Leopard dari kumpulan A ini. Jadi tamat keputusan penuh, Selangor 5, Shah Alam United 0. Assalamualaikum, salam bahagia dan salam hormat.